walillahil menyambut Aidil Adha kepada semua warga UKM yang saya kasihi dan juga seluruh masyarakat Malaysia. Alhamdulillah hari ini UKM kita mengadakan majlis korban kita. Tahun ini agak banyak, kita ada 32 ekor, 12 ekor daripada UKM dan kita dapat sumbangan daripada Hassani Foundation daripada Jerman 20 ekor dan alhamdulillah tengok di belakang sini kerja di UKM korban ni dah memang very regular, tersusun, teratur. Kita ada pelbagai tim dan insya-Allah dijangka dalam pukul 10:30 itu insya-Allah kita akan selesai. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Aidil Adha dan tanam jiwa korban itu. Universiti juga perlu pengorbanan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kerja aja. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat mengadakan majlis ibadat kurban di peringkat UKM dan pada tahun ini kita dapat menjalankan ibadat kurban sebanyak 32 ekor lembu, 12 ekor lembu dari penyertaan orang ramai dari kalangan warga UKM, staf dan juga ahli qaryah. Sementara 20 ekor lembu adalah sumbangan daripada Yayasan Madinah Kuwait. Sukarelawan yang menguruskan 32 ekor lembu ini terdiri dari 200 orang staf UKM dari pelbagai peringkat dan semua adalah merupakan salah satu usaha untuk mengeratkan silaturahim di kalangan warga staf. Semoga ibadat kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As part of yearly Kurban program this year, 644 shares has been allocated to Malaysia, and within the 644 shares, 140 of the shares will be distributed here in UKM. Saya kagum dengan cara UKM melaksanakan apa jua aktiviti kita di kampus ini.